Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenalkan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Raya, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac. Alhamdulillah dah agak dah. Oh ya, ada masa lagi. Itu lah mesti disimpan apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tepuk tangan. Suka. Kita tengok dia. Jadi okey tak banyak asap. Yang dulu kan banyak asap kan. Dia tak banyak asap banyak ganda. Tak cakap selamat hari raya. Selamat hari raya. Hai guys, salam 1 Syawal. Nak record talent kita. Lama-lama Record ni. Lama-lama apa? apa juga. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Rendang ayam dan juga itu rendang daging. Masya Allah, Allah bagi sedap. Amin. Okay guys, ini signature kita. Kita wajib potong ni nasi empik. Dah. Setiap tahun. Tak lepas lah pula. Lepas. Dah siap. I cannot do this sama. Dia macam lembut. Jadi saya kena keluarkan dulu. Nasi impit lah. Nasi impit. Sedap ke nasi impit ni? Guna metek. Oh. Ya Allah. Subhanallah. Ya Tuhan. Sedap. Sedap ya? So, everything is ready. Tak ada lah ready pun lagi. Okay, raya dah ada. Ini kek. Cantik tak? So, hari ni menu kita ada rendang ayam. Macam biasalah. Rendang daging wajib kan. Kuah kacang ni. Nasi impit. And also hari ni kita makan soto dan miso. So, kita ada ayam cari, bergedil ni saya buat tau. Ni fishball dan juga tahu. Sup semua kita tak ready lagi lah. So kita dah siap. So ni kita pakai warna pink. Kita tengok Siti. Dia dah posing kat situ sebenarnya. Wow. Nak selfie. Model kita hari ni. Hai. So tahun ni raya pertama dekat rumah mertua masing-masing lah. So yang tinggal ni semua yang single-single, anak dara tiba. So sebab tu lah macam tak ramai sangat, tak meriah sangat lah tahun ni. Tapi esok baru orang start balik lah macam tu. So kita punya vlog kali ni akan ada sampai raya ketiga, InsyaAllah. So okay guys, Kita tunggu Abah. kita tunggu lelaki balik daripada masjid, solat raya. Okay. Tapi sebenarnya diorang pergi beli barang. Jadi take a long time. Okay, tengok ada imposter. Sebab today semua orang pakai warna pink. Tiba-tiba dia warna putih hitam ni kenapa? Cium apa tu? Bye bye. Ha.
Oh, cocok. Dia tengah gedit. Nampak? Oh. Okay. Oh, jatuh sikit. Okay guys, nampak tak? Astaghfirullahaladzim. Guys, check out. Tak pakai lipstick lagi. Sabar. Boleh? Boleh mah. Buat sangat. Tak nampak kan? Kata tak nampak ada cakap. Kata muka. Alright. Nama kata lah pakai tongkat je. Oh, comel tu. Okay. Cantiknya. Cantik Amika kat itu. Beli sampah lupa juga beli. Masya Allah. Pakai je lain biru tu. Okay, dah boleh lah Maklum. Maklum boleh dah. Dah start dah. Start dah. Boleh lah. Panggil member start dah. Anak Maklum? Kau panggil apa ni anak Maklum? Aiwan. Kita dulu kan. Kita dulu soal senang. Ya. Cici favorite kan? Yes. Aduh, betul lah. Jadi budak balik lah. Dia siap apa? Buat jadi. Selalu sampai sana. Sayur lah. Sawi dengan kopi. Lain boleh makan dah. Lemang, nasi impit. Okey, boleh makan dah. Air panas pun tak ada. Masak air panas. Kita tak gambar. Sama air raya. Sama air tu kan? Sama air raya. Okay, ni ucapan untuk anak-anak yang tak balik lagi. Cepat, Tuan. 1, 2, action. Ha? Siapa tak balik lagi? Anak mak yang tak balik lagi siapa mak? Madi ya. Madi. Lagi? Jana. Jana. Lagi? Lagi? Dina mak. Dina. Dina. Okey, yang lain tu bukanlah. Salam. Banyak dosa kot. Boleh sedih. Tak mak ayah. Okay, tak gambar. I love lipis. So macam inilah kami bersalam-salaman dan bergambar-gambaan. Okay. Tahun ni tak meriah sangat lah kan, sebab tak ada orang. Raya kedua baru ada orang. Allahu Akbar. Sedapnya Kak Ijah. Saya nak cabut tu dah ni malas. Nak usah. Korang nak buat kita buat. Jangan hantar. Jangan hantar. Rindu je tu biasa.
Hai guys, selamat Hari Raya yang kedua. So hari ni hari 2 Syawal. Alhamdulillah. So hari ni dah start ramai orang balik lah. So mungkin by petang ni rumah kita akan penuh. Ada cantik. Masuk ni. Hari ni kita makan nasi apa-apa? Nasi minyak, masak merah rendang, daging ikan. Ni tengah. Makan masak merah. Itu ya Pak. Ada si Member dah. bawa je lauk ni semua. Dah lah. Guna air masak Dah ramai. Astaghfirullahaladzim. Rumah ke apa ni? Ingat dulu. Ibu hati dekat dia dulu kan. Mak dia. Kejap, mak tengah pakai kain. Oh, ya. Nak pakai kain. Cina ada dah. Umi. Siapa bagi ni? Ni sayang. Mana yang bungsu ni? Umi Yang bawa bungsu yang lah. mana? Ada 2 belakang mati sudah sore. Mak kat tidur. Mak tak nampak kat situ. Boleh tak ni duduk tengah? Baik. Memang tak Baik. Oh, Sini. apa orang? Ni balik. Ni seorang. Jadi. Belakang sikit. Ya, ada kat ni. Tak nak bawa sering. Mak macam mana? Kena panas tu kat kamera. Susah. Tolong ada. Susah nak. Sini lah. Boleh situ. Pakai masak pakai? Nak tengok. Ya, ada dua je. Cepat sikit lalu kan senyum ni. Okey. Jangan senyum lagi. Ya, kita Okey. 9, 8, 7, 6. 1. Oh, okey. Lista dah baca nak? Selamat Hari Raya. Mana? Bisa ke? Lista. Alhamdulillah. Raya Aidil Fitri. Maaf saya dalam badan. Apa praktis baca kain? Oh, Kami gitu. betul. Betul. Praktis Okey, okey. Balance tak balance. cepat. Sekejap, Syafiq tak nampak. Sabar. Kita praktis macam tu salah gitu kan? Kami ucap. Serius? Kami ucapkan Bagi saya, aku satu-satu. Kami mengucapkan juga lah. Kita tulis kat bawah ni. Oh, video jalan jari. Kat itu sebut semula. Action. Okey, semula. Action. Kami mengucapkan
Tarik. Bom ni. Ah. Ni. Ah tu tengok kat atas dia. Masuk sini. Makan aku. Habis. Semua melenggak. Hari ketiga repeat baju. Repeat baju pink. Adik semua ni. Nanti kalau awak tak suka pakai warna pink, awak suka pakai Adik. cantik, Farah. awak pakai pink. Hai. Comel. Naira. Kami mengucapkan